bersama saya DJ Fatihah dari Personal FM Karya Legasi Kita. So malam ni special sangat-sangat sebab kita ada dua jejaka istimewa, maafkan saya, sangat-sangat istimewa, Flow 88. Hai Ai dan Eric, apa khabar? Special tu. Special. Okay, before start boleh tak Ai dengan Eric kenalkan diri dulu untuk para peminat. Macam saya orang kenal Ai, tapi nama panjang saya Kamal bin Zularifin. Betul Zularifin, betul tu? Tapi nama glamour Ai lah. Berumur 18 tahun dan dah berkahwin. Betul. So tak boleh try Eric boleh try tak Eric? Boleh. Saya masih single dan masih boleh. Peminat. Ada peminat. Peminat. Rambut tu tak apa dah elok hitamkan balik boleh. Okay. Tumpah nila ke atas kepala tu? Terima kasih boy Okay boy. Maafkan saya ada peminat yang betul-betul suka Ai Peminat. Okay, boleh teruskan? Okay. Ada. Eric single tadi dia kata. Single. Okay. Siapa-siapa nak try Eric pun boleh. Boleh PNP Okay. So saya akan tanya beberapa soalan kepada Ai dan Eric. So soalan pertama, apa first impression Ai dan Eric bila datang ke festival Pulara ni? Okay, mana jauh dulu? Kau jawab lah. Sebab kau sampai dulu, kau lama kat sini. Aku sampai terus next stage. Dia tadi kalau tak sampai awal, tayar dia pecah. So lagi 50 minit nak sampai. So dia sampai memang betul-betul sampai terus next stage. So saya tadi merasai pengalaman siang tadi datang soundcheck tengok. Saya bangga dan saya berbesar hati untuk join orang kata puisi dan lagu antarabangsa ni Pulara, sebab dia dapat mencongkil bakat-bakat muda. Sebab dulu masa sekolah saya pernah join puisi dan lagu juga, tapi dia zone sekolah je lah, tak sampai ke tahap Pulara ni lagi lah. Tapi dulu mungkin masa sekolah Pulara ni tak ada, sebab ni yang ke-11 kan. Betul. So dulu kira tak bernasib baik lah saya. Tapi untuk anak-anak muda sekarang dah bernasib baik dan diberi platform ini. So semoga semua yang menyertai buat yang terbaik dan jangan sia-siakan peluang yang dah ada depan mata. Okay, apa kata Eric? Okay, pada saya platform Pulara ni sangat baik. Sebab kita tengok dalam teknologi sekarang kan, ramai orang dah mula ke arah AI, ke arah ChatGPT. Tapi teknologi memang bagus, canggih, tapi human touch tu, mana sentuhan manusia tu, dia datang daripada jiwa. Jadi dengan ada Pulara ni, kita dapat tengok macam mana anak-anak muda mengekalkan kata keaslian kesenian tu sendiri, dan bukan sekadar mencipta, tapi ada pentas untuk ekspresi kan apa yang dicerita tu. Okay, untuk soalan seterusnya. Okay. Mic. Okay, mic dekat sini nanti tak dengar. Saya pendek sangat lah ke depan. Alamak. Boleh juga. Boleh ke? Jangan rosak studio orang. Okay. Weh, dah pecah. Tadi kalau pergi rumah orang memang pecahkan pinggan. Boleh. Okay. Maaf, teknikal ada masalah. Ada peminat. Okay. Seperti mana seperti tu siapa? Seperti Zularifin cakap. Zularifin cakap. Pulara ini ialah puisi dan lagu rakyat. So saya nak tanya, ada tak Flow 88 nak buat idea sambungkan lagu puitis dan vibe Flow 88? Kalau bercerita tentang puitis dalam lagu lah, macam Flow 88 sendiri ada je lagu-lagu yang kita buat bahasa puitis. Lepas tu dia punya pasal cinta lah, pasal macam-macam lah. Tapi ada setengah lagu itu tak nak mendapat sambutan. So korang boleh tengok dekat YouTube Flow 88. Ada banyak lagu Flow 88 yang bermacam-macam dia punya genre, yang tak mendapat sambutan sangat. Gaya bahasa tu pelbagai lah. Pelbagai. Okay. So tadi saya ada join crowd tadi. Saya nampak awak tadi. Alamak. Nampak saya? Awak record tadi kan? Betul. Saya adalah salah seorang yang join crowd tadi dan memang crowd memang happening sangat. Alhamdulillah. Okay, yang terakhir saya nak Eric dan Ai bagi harapan kepada mahasiswa dan mahasiswi, bagi nasihat lah yang sesiapa saja yang ceburi bidang seni dan muzik. Macam mana nak cakap? Cari kerja lain lah.
Tiba-tiba. Gurau. Okay, kau nak cakap dulu. Aku dah cakap banyak tadi. Okay. Sebab kau senior. Macam saya belajar dulu, dia senior saya. Oh ya. So dia memang banyak bagi apa orang kata teguran. Lagi up. Banyak bagi sindiran kepada senior juga supaya dia orang lebih majulah. Saya nampak hidung Eric dah kembang. Dah merah dah. Tak apa, kita up dia je. Okey. Baik. Okay, apa Rick? Okey, harapan saya dan juga pesanan kepada mahasiswa dan mahasiswi yang akan terlibat dalam dunia seni ni, jadikan ini adalah satu platform untuk menyampaikan kebaikan. Okey, orang kata dalam kita berseni, hiburan, berkarya tu kena ada satu sifat berpada-pada dan berwaspada juga. Okey, supaya seni kita tu tak menjadi seni yang keterlaluan, melampaui batas dan sebagainya. Sebab apa? Sebab bila kita berada dalam bidang seni ni, kita adalah satu figura yang menjadi tumpuan orang ramai, yang menjadi ikutan. Jadi orang kata kalau tak boleh buat benda baik, jangan buat langsung kan. Tapi bila kita dah memilih untuk berada di jalan ni, buatlah benda yang baik-baik. Kerana setiap tontonan kita itu membentuk masa depan, membentuk masyarakat, membentuk anak-anak kan. Itulah dia. Panjang sekali ya. Apa yang saya nak cakap tu dia dah cakap semua dah. Betul tu. Dia dah overall ya. Overall. Okay, itu saja daripada saya. So terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sorry. Okay, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Terima kasih. Eric kerana medik ada lagi ke? Jisau semput. Medik. Ada lagi medik. Medik semput. Tolong. Bersama saya untuk bersembang dengan Pesona FM. Jadi jangan lupa untuk sentiasa mensupport Ya, menyupport lagu baru dia F. Okey, sekian, terima kasih daripada saya Pesona FM, karya legasi kita. Tanya tapi relax. Oh amai-amai belalang kupu-kupu, bayar duit aku yang semua kau sapu. Assalamualaikum, kami Flow 88. Jangan lupa dengarkan Pesona FM, karya legasi kita.